3 tabiat jutawan. Simple je sebenarnya, semua orang boleh buat. Yang pertama, jutawan ni dia sentiasa bersyukur, tak pernah komplain dan sentiasa cari solusi. Yang kedua, jutawan-jutawan ni semua, diorang sentiasa keluarkan peluh tau. Diorang rajin exercise, diorang akan hasilkan otak yang bergeliga, yang genius. Bila dah exercise kan, mestilah badan tu sihat, segar dan nak buat apa-apa bisnes pun semua untung insyaAllah. Yang ketiga, nak tahu? Okey, jom manfaatkan 5 button ni. Kalau belum bersahabat dengan Kak Yung, dan butang tambah dan komen nak tahu. Kemudian boleh share pada ramai kawan-kawan kita kat luar sana supaya ilmu ni boleh sampai pada semua orang. Yang ketiga, yang ni ramai yang diorang fikir, diorang rasa diorang dah buat dah, tapi belum buat dengan betul lagi. Apa dia? Rehat dan tidur yang cukup. Tidur cara Rasulullah 5 jam sehari sahaja. Sebenarnya senang je nak buat. Siapa dah tiru tabiat jutawan ni, komen saya dah tiru. Okey, Kak yang doakan mudah-mudahan kita semua Allah rezekikan untuk jadi jutawan yang beriman, mati masuk syurga tanpa hisap insya-Allah. Nak berbisnes tapi belum ada mentor, isi maklumat dengan betul dan Kak Yung akan bagi business proposal untuk korang kaji dulu. Kemudian kita berjaya bersama-sama. Al-Haulah Warriors, bangkit berjuang, berjaya bersama. Percaya hidup penuh keajaiban. Assalamualaikum.